Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan mengenai tajuk kepentingan mempelajari teori-teori psikologi dalam meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang pendidikan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Izzah Atirah binti Azhar, Nur Fitrah binti Ahmad Kamal dan saya Nur Anis Nashuha binti Azhari, Nur Raihana binti Azman dan Zaidatul Raihan binti Muhammad Rashid. Saya Nur Anis Nashuha binti Azhari akan membentangkan bahagian pengenalan. Okey, psikologi pendidikan adalah merupakan satu dari cabang ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan manusia, proses pembelajaran dan implikasinya untuk pengajaran. Kepentingan mempelajari teori-teori psikologi kepada guru dalam pendidikan dan pembelajaran ialah dapat memahami perkembangan pelajar. Teori perkembangan kognitif atau psikososial memberikan kaedah pengajaran yang sesuai mengikut perkembangan dan kematangan seseorang pelajar. Teori pembelajaran dapat merancang dan melaksanakan pengajaran yang efektif. Okey, seterusnya, profesionalisme guru merujuk kepada standard, sikap dan tingkah laku daripada individu sebagai pendidik meliputi aspek seperti kemahiran mengajar, pengetahuan subjek, etika serta sikap dan komitmen terhadap perkembangan pelajar. Saya Nur Raihana binti Azman akan menerangkan kepentingan mempelajari teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget menyatakan bahawa pemikiran murid berkembang mengikut tahap umur secara berperingkat, bermula dari peringkat sensori motor, pra-operasi, operasi konkret dan operasi formal. Setiap peringkat ini menunjukkan keupayaan murid memahami sesuatu konsep secara berbeza bergantung pada tahap perkembangan mereka. Kepentingan pertama teori ini kepada guru ialah dari aspek perancangan pengajaran. Guru yang memahami tahap perkembangan kognitif murid dapat memilih strategi dan aktiviti pembelajaran yang sesuai. Contohnya, murid prasekolah pada tahap praoperasi cenderung belajar melalui simbol dan objek konkret. Maka, guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar bergambar atau objek sebenar untuk mengukuhkan kefahaman mereka. Kepentingan ini lebih tertumpu kepada macam mana kita nak ajar, iaitu pemilihan kaedah dan pendekatan pedagogi yang bersesuaian dengan cara murid berfikir. Kepentingan kedua pula ialah mengelakkan guru mengajar topik di luar kemampuan kognitif murid. Guru perlu memastikan topik yang diajar tidak terlalu sukar untuk difahami mengikut usia murid. Sebagai contoh, topik seperti struktur molekul mungkin tidak sesuai untuk murid tahap operasi konkret kerana ia memerlukan pemikiran yang abstrak. Dengan memahami teori Piaget, guru boleh mengelak berlakunya kekeliruan atau tekanan dalam kalangan murid yang masih belum mencapai tahap pemikiran formal. Kepentingan ini memberi fokus kepada apa yang kita nak ajar, iaitu memastikan kandungan pelajaran selari dengan tahap kognitif murid. Secara keseluruhan, teori ini menjadi panduan penting untuk guru dalam menyokong perkembangan kognitif murid melalui pengajaran yang bersesuaian dan bertanggungjawab. Teori Sosial Life Vygotsky. Beliau memperkenalkan Zone of Proximal Development ZPD bagi menekankan pembentukan core curriculum yang melibatkan unsur interaksi dan persekitaran. ZPD adalah jurang di antara apa yang pelajar boleh lakukan tanpa bantuan dan apakah yang dia boleh lakukan dengan bantuan. Kepentingan teori beliau adalah profesionalisme guru dapat ditingkatkan apabila guru mampu menyesuaikan pendekatan pengajaran mengikut keunikan murid. Dan yang kedua, guru akan menjadi lebih profesional apabila mereka merancang aktiviti yang menggalakkan pemikiran kritis, komunikasi dan kerjasama. Aktiviti penyelesaian masalah dan pembelajaran berasaskan aktiviti dapat meningkatkan keupayaan murid dalam struktur kosakata baharu berbanding dengan pembelajaran secara lisan semata-mata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fitrah binti Ahmad Kamal. Saya akan membentangkan mengenai teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1977 dan menekankan bahawa pembelajaran berlaku melalui proses pemerhatian, peniruan dan peneguhan.
Terdapat 4 fasa utama dalam pembelajaran sosial iaitu pemerhatian, iaitu pelajar melihat tingkah laku model. Yang kedua, mengingat, sebagai contoh pelajar menyimpan maklumat yang diperhatikan. Yang ketiga, reproduksi, iaitu pelajar meniru tingkah laku tersebut. Dan fasa yang terakhir, motivasi, pelajar teruskan pelakuan jika diberi ganjaran atau pujian. Antara kepentingan utama teori ini dalam pendidikan ialah peranan guru sebagai model atau teladan. Tingkah laku yang positif dan konsisten akan mempengaruhi pelajar melalui proses peniruan. Sebagai contoh, apabila guru memberi salam dan pujian, pelajar cenderung meniru pelakuan tersebut dalam interaksi harian mereka. Selain itu, teori ini juga penting dalam merancang pengajaran berasaskan pemerhatian. Aktiviti seperti lakonan, demonstrasi dan pembentangan rakan sebaya membantu pelajar mempelajari tingkah laku atau kemahiran tertentu melalui pemerhatian. Contohnya, pelajar boleh meniru gaya pembentangan rakan yang berkesan untuk meningkatkan keyakinan dan keberkesanan dalam sesi PDP. Kesimpulannya, teori ini sangat berguna untuk membina persekitaran pembelajaran yang positif dan berkesan melalui teladan dan pemerhatian. Assalamualaikum, saya akan berkongsi tentang teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson, iaitu tokoh psikologi terkenal. Teori ini penting dalam pendidikan kerana ia membantu memahami perkembangan emosi dan sosial pelajar. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1963. Teori ini merangkumi 8 peringkat sepanjang hayat dengan setiap peringkat mempunyai konflik untuk membentuk identiti sihat. Dengan teori ini, kita boleh memahami tingkah laku mereka melalui peringkat psikososial. Contohnya, pelajar sekolah rendah berada pada industri versus inferiority. Mereka mahu menunjukkan kecekapan dan dengan sokongan atau pujian mereka menjadi yakin. Tapi kritik berlebihan boleh menyebabkan mereka merasa rendah diri. Manakala pelajar remaja melalui identity vs full confusion, mereka mencari identiti dan tanpa bimbingan yang baik, mereka mungkin keliru atau terjebak gejala sosial. Memahami ini membantu kita menyokong mereka dengan lebih baik. Kedua, teori ini membolehkan kita merancang pembelajaran mengikut tahap perkembangan murid. Untuk murid sekolah rendah, beri tugasan berkumpulan dan pujian untuk membina keyakinan. Bagi remaja pula, galakkan mereka meneroka minat melalui aktiviti co-curriculum atau perbincangan kelas untuk sokong identiti. Ia juga membantu atasi tingkah laku seperti ponteng atau gangguan emosi dengan pendekatan empati dan bukannya dengan hukuman. Secara keseluruhannya, teori perkembangan psikososial Erik Erikson ini memberikan panduan yang sangat berguna kepada kita sebagai pendidik. Ia bukan sahaja membantu kita memahami emosi dan sosial pelajar, tetapi juga membolehkan kita merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Dengan ini, kita dapat memainkan peranan bukan sahaja sebagai guru, tetapi juga sebagai pembimbing yang menyokong perkembangan menyeluruh pelajar. Okey, rumusan kepentingan mempelajari teori. Yang pertama, guru dapat memahami perkembangan pelajar. Yang kedua, memberikan sokongan yang sesuai mengikut umur dan kematangan seseorang pelajar. Yang ketiga, guru dapat merancang dan melaksanakan pengajaran yang efektif. Dan yang keempat, guru dapat menguruskan tingkah laku pelajar dengan mengenal pasti punca masalah disiplin. Okey, seterusnya, profesionalisme guru adalah penting dalam pembentukan pendidikan yang berkualiti. Guru yang profesional bukan sahaja berperanan sebagai pengajar, mereka juga sebagai model, pembimbing dan masyarakat dalam menyumbang kepada perkembangan pelajar secara menyeluruh. Pelbagai program latihan dan sokongan diberikan terutamanya kepada guru-guru baru supaya dapat memberikan perkhidmatan dengan baik dan memenuhi keperluan pelajar. Ia juga dapat membuat satu perubahan dalam dunia pendidikan.